Baik, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali. Okey, baik. Kita tengok gol gol. What happened to goal Gol dia terus terjun Dia ke bawah masalah sekarang ni ke bawah. So daripada atas tadi ni time frame M15 terpaksa buka M15. Aku dah entry kat tengah jalan tau sebenarnya. Tengah jalan macam dah tertinggal bus aku entry sell lah. Tapi profit aku close, tapi sekarang dia stop. So daripada atas ke bawah ni lebih kurang dalam 851 pip, 851 pip. Tapi kita kena ingat dia di sini dia telah pun breakout Okey, jadi aku terpaksa padam balik lah ni sebab dah tak boleh nak pakai lagi dah. Pattern yang lama-lama dah tak boleh pakai. Jadi aku terpaksa gunakan yang cara baru punya, di mana dekat sini dia telah pun breakout Di sini ada support. Kalau lihat betul-betul di sini ada support, di sini ada drop, base drop. Kemudian dia dah break. Maknanya dia dah break. Dia dah break ni, maknanya dia patutnya patah balik lah kan. Sebab dia dekat bawah dia pun dia buat resistance become support sebenarnya. Dan ini yang nak kena jaga-jaga. Takut nanti dia jadi imbalance breakout. Imbalance breakout ni berarti dia tak pergi patah balik ke atas dah. Dia akan pergi bawah je. Dia pergi bawah, dia ambil mana? Imbalance breakout, mana dia ambil kat demand zone. Demand zone demand zone kat sini, demand zone. So ni lah kawasan demand zone. So ni M15. Aku tak boleh nak kata garanti ataupun menjamin sebab sekarang ni kita tengok daripada time frame lebih besar. Contoh macam dekat dalam weekly kita nampak dia dalam keadaan decision doji candle, cocok atas cocok bawah, dan dia ada body dia nipis. So ini nak jaga-jaga. Bila body nipis dia punya ni tak tahu dia punya haluan. Tapi biasanya macam ni kalau kita kena tengok balik pada H4 lah. Baik, kalau kita tengok pada H4, kita dah nampak yang besar lah. Yang besar bukan yang kecil. Yang besar maknanya kita nampak yang jelas dan nyata adalah di sini telah breakout resistance become support. Di mana semalam telah aku buy di sini pucuk, kemudian price naik ke atas dan kemudian price nak turun ke bawah balik. Tapi kita kena faham lah yang bahawa price akan pergi ke atas juga nanti. Dalam masa sekarang ni dia akan ada pembolak-balikan. Dia akan mainkan korang lah. Perasaan, emosi segala-galanya akan terkeluar lah masa tu. Banyaklah yang kejap masuk buy tak jadi, kejap masuk sell tak jadi, kejap masuk buy tak jadi, kejap masuk sell pun tak jadi. So aku tak dapat nak jelaskan apa-apa. Just sekarang ni aku je masuk sell je. Tapi tak tahu macam mana sebab daily dalam keadaan yang merah candlestick satu hari kayak merah. So ini bahaya. Kedudukan begini ini kalau faham benda ni bahaya. Dia satu panjang, lepas tu dia macam naik. Takut nanti dia sebatang macam itu. Kalau yang dah biasa trade lama-lama dia akan faham. Dia akan jadi sebatang panjang. So maybe hari ni tak jadi apa-apa kot. Maybe hari ni dia akan jadi macam sideways lah ni. Kemungkinan besar akan sideways. Tak tahu malam sekarang macam mana. Tak tahu malam sekarang mungkin macam mana, kita tak tahu. So sekarang ni tidak ada mempengaruhi apa. Just kau kena buka M15. M15 kau nampak dia reversal pattern, dia buat low. Sekejap aku padam balik Dia telah membuat lower low. Mana kau nampak low itu adalah pattern apa tu? Dia breakout dengan support. So now sekarang ni dia dah breakout dengan support. So ada kemungkinan chances dia akan pergi ke bawah. Pergi ke bawah. Kau tengok dekat dalam M15 kau akan nampak dekat sini lah. Di bawah ini Mungkin hari ni sajalah. Besok tak ada lah kot. Besok mungkin dia sambung buy balik. Mungkin lah Sebab tak boleh nak bagi jaminan apa. Sebab tadi pun aku tengok ramai orang nak buy Nak buy. Tapi sebenarnya itulah bahayanya kalau kita trade live dalam TikTok. Buat live dalam TikTok nanti kita akan nampak macam kita nampak diri kita bodoh sebenarnya. Maaf, sorry lah nak cakap. Tapi itulah sebab kita tak tentukan market. Bukan kerja kita. Just kau kena fikir dan trade lebih berhati-hati. Itu saja yang aku mampu bagi tahu. So now sekarang aku tengah sell. So harap-harap ada rezeki, tak ada rezeki tak apa, just aku akan tinggalkan. Aku akan tinggal tak masuk, aku tak trade pun tak apa, just aku tinggalkan. So kita tunggu dan lihat sajalah. Mungkin malam sekarang boleh masuk balik sebab market ni tak tutup. Jadi dia akan ada dia akan ada 5 hari. So tak perlu risaulah, kau boleh masuk waktu bila-bila. Dan kita jangan terlalu tamak. Kontrol emosi. Kalau kau tak berjaya langgar SL, kau jangan entry lagi dah tutup dulu. Biar dia nak buat apa, biarkan. Just kau fokus apa yang kau nak kena buat pada hari tu. Macam hari ni kau nak buat apa, kau buat lah. Tapi tak perlu trade sebab dah kena SL. So itu saja. Assalamualaikum dan hati-hati trade. Baik.
2,000 years later. Okey, ini selepas beberapa jam goal ni dekat dalam M30 ya, cuba tengok M30. So dia dah nak sampai kawasan TP ya, di mana M30 ni adalah kawasan, kalau M30 tak nampak, tengok M15 lah. Ini adalah kawasan ini ya, kawasan demand zone. Kita nak tunggu kat demand zone. Semoga kalau sampai di sini, so kita dah boleh take profit. Tapi kawasan ni juga mungkin boleh jadi dia akan naik semula. Maybe lah kemungkinan jugalah sebab kalau kita tengok dekat dalam H4 sekarang ni dia dah ada support 1 dan support 2. Ni nak jaga. So kemungkinan besar dia boleh pergi ke bawah lagi. Kalau tengok H1 kat bawah ni aku dah tanda warna biru. Ya, H1 warna biru bawah tu. Kalau tengok dekat H4 dekat sini di sini. Kawasan ini. Kawasan ini Okey. Baik, itu sajalah. Semoganya sampai. Aku pun nak tunggu pun lambat. Jadi tak sabar nak tengok dia sampai untuk satu tempat, satu TP TP pertama. So kalau katalah dia gagal untuk buat tembus daripada zone support ni, zone support ni, saya kata dia gagal, aku akan close lah, close all. Sebab takut nanti dia akan pergi ke atas pula. Baik, itu saja. So trade dengan berhati-hati, santai-santai saja, dan jangan lupa study. Assalamualaikum.